Salah satu kelebihan SIM kad Tone Wow ni, kita boleh kumpul point. Bila point kita tu dah banyak, kita boleh tebus balik point tu untuk beli barang. Beli barang kat mana? Dekat macam-macam tempat guys. Korang boleh tengok ni. Korang boleh tebus dekat GrabFood, GrabMart, dekat Watson, T-Life, Secret Recipe, Yao Yao, Google Play, Adidas dan Touch 'n Go. Contohlah, katakanlah korang rasa ni tak cukup banyak, jangan risau. Korang boleh tukar point tu ke dalam bentuk duit dan duit tu masuk dalam Touch 'n Go e-wallet korang. Especially yang suka berbelanja guna e-wallet, memang sesuai lah. Macam mana cara nak tebus? Senang je. First kali kena ada point. Lepas tu korang tekanlah Touch 'n Go e-wallet. Contoh, saya nak tebus RM10 masuk dalam Touch 'n Go e-wallet saya. Saya tekan redeem, lepas tu saya tekan yes. Sub settle. Lepas tu dia akan terus bagi kita redemption code tu. Jadi kita tekanlah. Copy je redemption code tu, kemudian buka Touch 'n Go e-wallet kita. Okey, macam mana kita nak masukkan RM10 tu tadi? Senang je, buka Touch 'n Go e-wallet korang. Lepas tu tekan reload. Kemudian tekanlah dekat e-wallet balance. Kemudian dapat ada button reload pin ni, tekan. Kemudian paste balik kod yang tadi dia bagi tu. Tekan continue. Tada, RM10. Nampak? RM10. Lepas tu tekan continue, settle guys. Best tak? Sambil kita pakai SIM card, top up tiap-tiap bulan, dapat point, boleh dapat duit dekat dalam e-wallet. Boleh berbelanja suka hati kat mana-mana. Tone Wow je ada.